Okay guys, so ini kita orang nak pergi mancing. So target kami hari ni ikan patin, ikan baung, ikan lampam. So umpan kita nak pergi beli first. Kita nak pakai usus ayam, main umpan kami lah. So kita tengok hasil dia nanti. Kalau menjadi, jadi. Kalau tak jadi, kita balik kumpau sama Ja'a. Ada usus ayam. Usus ayam. Perut. Persen. Boleh ni. Satu lagi. So kita ada perut ayam. Ni salah satu umpan killer lah. Kita tengok hasil dia nanti. Dah sikit boy. Ni orang. So kita dah sampai spot. Ayak dia. Orang kata ayak dia panas terik. So kami membuat khemah DIY menggunakan canvas dan kayu. Tu ada ni air masuk lubang. Dia punya kita hidup survival. Tak sia-sia lah aku suruh bawa canvas. Si kan dengan dia punya Baru bubu. What the hell, boy? Dua. Melengkung-lengkung lah tadi. Aduh. Oh. Ho ho ho. Uish. Mata kecil ke? Ni baung kan? Aduh. Woi, baung. Dia. Aku dapat dah sekok baung. Mantap. Tu. Tidak lah tu. So kemah kita orang memang berguna lah. Hujan pun kami berteduh bawah ni. Kalau tak bawa ni memang ceritanya lenjun. So hasil kita setakat pukul 3.30 ni ada 3 ekor baung. Hei, seronok. Saya tak tahu lagi nak kena goreng ni. Dia ada beza. Ada. Hitam dengan kuning ni. Bila dah kumpul macam ni Waktu kami mancing, ikannya tak lama. Tapi waktu kami makan ikan dia, jom kita tengok.